Menyelesaikan masalah fungsi kuadratik. Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan menerjam lembing peringkat daerah. Suresh menerjang batang lembing pada jarak 3 meter dari permukaan tanah. Tinggi lembing yang direnjang diberi oleh fungsi sama dengan HT sama dengan negatif 5T² tambah 14T tambah 3 dengan keadaan H ialah ketinggian lembing dalam meter dan T ialah masa dalam saat. Cari tinggi maksimum. So, apabila kita tengok ada maksimum dengan minimum untuk form 4, okay, kita buat penyempurnaan kuasa 2. Okay. Kalau masa form 5, kita guna dy dx lah. Tapi kita belum belajar dy dx lagi, kita guna computing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Okay. So, untuk yang A ini, kita tahu bahawa hx ialah yang ini. Okay. Dia punya A ialah negatif 5, kecil daripada kosong, bentuk macam ni. Okay, so dia ada maksimum. Okay, kita buat penyempurnaan kuasa 2, faktorkan negatif 15. T² tolak 14/5, T tolak 3/5. So, dia akan jadi negatif 5. T² tolak 14/5 tambah dengan negatif 14/5 bagi 2 square tolak negatif 14/5 bagi 2 square tolak 3/5. So, dia adalah negatif 5. Okey, X tolak 7/5 square tolak 49/25 tolak 3. So, ini saya darab dengan 5. So, tolak 15/25. Okey. So, dia akan jadi negatif 5. X tolak 7/5 square tolak 5, 6, 64/25. Okey. So, negatif 5. X tolak 7/5 square tambah 6/4/5. So, dia punya maksimum tinggi ialah 6/4/5 meter. Okey. 12.8 meter. 12.8 meter. Okey. So, di sini kita tengok jawapan yang diberi 12.8 meter. Okey. Betul. So, B, masa dia menyentuh permukaan tanah. Masa dia menyentuh permukaan tanah ini, okey, iaitu dia punya tinggi sama kosong. So, HT sama dengan kosong. So, negatif 5T² tambah 14T tambah 3 sama kosong. Okey. So, kita buat penfaktoran. 5T² tolak 14T tolak 3 sama kosong. Kita buat penfaktoran. So, T5, T3, 1 tolak 15 tambah 1. T tolak 3 sama kosong, T sama dengan 3. 5T tambah 1 sama kosong, T sama dengan negatif 1/5. Okey, ini rejected kerana dia punya T mesti lebih besar daripada kosong. Okey. So, 3 saat. Okey. So, sebenarnya kita boleh guna yang ini. Okey. Sama dengan kosong. Ini sama dengan kosong. So, penyempurnaan kuasa yang kita sudah siap ini, okey, sama dengan kosong. So, dia akan jadi 5x tolak 7/5 square sama dengan 6/4/5. So, ini saya pindah ke sana. So, x tolak 7/5 square sama dengan 6/4/25. So, x tolak 7/5 sama dengan tambah tolak square root 6/4/25. So, x sama dengan 7/5 tambah tolak 8/5. So, dia akan jadi 15/5 iaitu 3.
So, dengan masa yang sama, negatif 1/5. Ah, ini rejected. Okey, tapi lebih senang lah saya terus faktor lah. Kalau dia tak boleh faktor punya, saya terus guna formula lah. Okey, walaupun saya terus dari vertex form untuk cari dia punya punca, macam computing the square punya cara pun boleh lah, tapi saya rasa lebih senang guna formula atau guna uh, uh, pemfaktoran. Kecuali kalau soalan dia minta seterusnya. Okey, so inilah selesaikan masalah. Okey, untuk so T T sama dengan 3. So untuk dia punya latihan akan dibincangkan dalam video yang seterusnya.